Ni asal beza oren ada kat bengkel bapak aku ni. Ui, belagak-belagak lah kawan. So, tujuan hari ni aku datang kat bengkel Ayah Tio dekat Senawang ni. SS Auto Garage. Aku nak convert beza aku ni masuk manual. Kasih jadi Amy. Nanti kita bawa beza oren kau ni pergi pedal to metal kat Spark. Dah masuk manual baru boleh kejar kereta ke Syah. Mak kemain kau ya. Tak ada. Aku nak tukar ni, rotor disc aku ni. Bukan saja-saja nak tukar design lubang-lubang ke apa. Sebab sekarang pun memang dah pakai design lubang-lubang ni dah. Dah bengkok dah, Mat. Brake pad tu, Mak kata patah Tio dah pakai sampai ke titisan besi yang terakhir lah. Keretanya tebal. So nak kena tukar rotor lah. Rainbow Six Sport. Okay, so Tio sekarang ni, apa yang kita kena buat kalau kita nak pakai ni? Rotor C26 ni dekat beza ni. Kita kena tebuk lubang ikut beza punya ni. Versi 26, 5 lubang. Beza 4. So nak tambah jadi 9 lubang. So yang ni sekarang kita dah beli yang baru. Kita nak hantar engineering dulu. Kita nak tebuk. Lepas tu kita pasang rotor baru. Tukar brake pad sekali. Jom. So dia kita orang dah sampai dah. Kedai engineering kat Senawang lah. Baik budak ni. Tolong ayah dia. Ya, saya ada call lain nak tebuk lubang. A few inches later. So kita punya rotor pun dah siap tebuk dekat engineering. Dah siap pasang. Tengok. Brake pad tukar baru dah. Kita dah beli baru dah. Kan? Dia kena pakai PU punya. Berjangkit-jangkit Berjangkit ni kereta Munami ni. Oh. Alternator dah kena ni. Ni bel pula. Bel pula. Apa tu tak hidup? Belum. Dia ambil masa sikit. Naik 13. So daripada datang tadi 12.3, 12.1 sekarang dah naik balik 13.5. Ngam lah tu. Tu yang mana-mana nak repair kereta. Tak kisahlah kereta Conti ke, kereta Malaysia ke. Boleh datang dekat bengkel SS Auto Garage. Support Ayah Tio punya bengkel, okey.